Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan go through cara untuk menghubungkan HMI dengan PSC. Pertama sekali, kita mesti memastikan dalam komputer kita mesti ada dua apps, iaitu apps pertama adalah VSFT version 5 dengan Tell Us. Okay, kita masuk dulu dalam apps VSFT V5 ni. Apps ni adalah satu apps yang digunakan untuk membuat interface HMI lah. Pertama sekali kita pergi create new file. Lepas tu kita pilih display 1024 darab 768, klik OK. Untuk connection internet menggunakan kabel internet, kita pilih CMAX CS1 CJ1 internet auto dalam file Omron. Okay, kita klik. Okay, sekarang kita boleh membuat drawing kita lah. Kita boleh buat design kita lah. Okay, pertama sekali saya nak buat switch. Kita pergi kat part, kita pergi kat wizard, atau kita pergi kat, dia ada banyak, ada lamp, number display, chart, bar, pie, close area, graph. Tapi kita nak switch, kita pergi kat switch. Okay, dekat sini ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan lah, ada macam-macam. Tapi kita akan pilih yang paling atas sekali. Dekat sini kita bentuk condition on dan condition off dia. Okay, untuk pertama sekali nak buat switch untuk start, so kita pilih hijau lah, hijau. Next. Okay, ni kita bentuk on off dia. Next, kita pilih standard switch. Lepas tu untuk output memory, kita pilih tekan output memory ni. Lepas tu kita pilih PSC. Dia ada dua, internal dengan PSC. PSC ni untuk kita hantar data ke PSC. Lepas tu ada dua jenis data type yang kita boleh hantar. Kita boleh hantar data dengan channel. Untuk input, kita hantar channel. Okay, channel kena ikut address sama dengan PSC lah. Untuk address start button HMI saya buat 50.00. Okay, next. Okay, ni boleh letak start lah. Start on off condition. Size yang sesuai, hasilnya 28. Tak apa, nanti kita tengok berapa size sesuai. Okay, nice. Next. Okay, dah tak ada apa, kita place. Kita boleh besarkan size sikit. Besarkan. Okay, rasanya besar sangat. Kecilkan sikit. Nak tengok condition on off, ada kat atas ni boleh. On off. Atau kita tengok kat sini, dia kalau kita select ni, dia akan keluar lah antara kat tepi, kat tengah, kat mana lah yang dia akan keluar, yang korang setting. Tapi yang saya punya dekat kanan. Pergi dekat text, kita setting besar sikit, 26 kot, cantik. Lepas tu dekat tengah, kita bagi dia tengah, bagi dia bold. Bagi dia bold. Lepas tu tengok condition seterusnya pula, yang ni off. Bagi 28 juga. Okay, on off. Okay, 128, 126. Kita bagi dia 26. Ya, sama. Okay, cantik. Check balik kita punya memori. Okay, nice, 50.00. Kita copy je. Tekan CTRC, CTRV. Lepas tu CTRC, CTRV. Okay, dapat dua. Tekan. Ubah memori dia 1.
Yang ni nak buat button untuk stop warna merah. Jangan lupa ubah untuk condition next warna merah juga. Okey. Lepas tu yang seterusnya, yang ni button untuk reset counter. Kita pergi merah juga. Lepas tu on pun merah juga. Lepas tu kita pergi kat text pula. Text ni start tukar jadi stop. Lepas tu pergi kat condition off, stop. Okay. Lepas tu pergi kat yang satu lagi, kita tukar reset. Untuk reset counter, condition on, reset juga. Kena check dua-dua. Lepas tu kita pergi dekat main, pastikan IO sama. IO untuk start 50.00, IO untuk stop 50.01, untuk reset 50.02. Okey, cantik. Lain dah tak ada apa. Taklah cantik sikit. Okay, nice. Lepas tu sekarang kita nak lampu pula. Sebab kita buat traffic light kan. So kita bukan lampu, 3 jenis lampu. Pergi dekat wizard, pergi dekat lamp. Lamp pun ada banyak jenis lah. Dalam ni banyak. Ada banyak jenis. Tu banyak jenis. Ni pun dikira lamp juga. So untuk traffic light yang cantik bulat lah. Bulat. Lepas tu merah dulu. Kita mula start dengan merah. Next. Okay, next. Lepas tu ini lamp memory, kita pilih memory PLC channel yang ni kena tengok CS programmer. Tak ingat dia punya IO. So IO untuk lampu merah 100.03. Okay, 100.03. Next. Ni kita tulis rate. Rate on off the rate. Is font. Okay, nanti kita adjust size dia. Besar sikit. Okay. Kita pergi style text. Buatlah 14 bold. 14 kecil. 26 nanti besar sangat. 24 kot. Buat tengah. Pun 24 tengah. Okey. Tu macam biasa. Kita copy balik. Setiap C, setiap V, setiap C, setiap V. Okay. Nanti kita susun dulu yang cantik. Okay, boleh dah ni. Nanti kita tukar teks dia, yang ni jadi yellow. Yellow. Ni pun yellow juga. Lepas tu yang ni green. Sekejap kita tukar. Lepas tu pergi dekat style, kita tukar colour. Off condition pun tukar colour juga. Lepas tu kat yellow pun sama. On condition pun sama. Okay, lepas tu pergi kat main. Kita tengok address dia. Tambah 1.
Tambah satu. Okey, selesai. Sekarang kita pergi untuk tengok timernya apa nama dia tu? Counter pula. Counter, kita pergi dekat part wizard, cari number display. Ada banyak juga, tapi paling best rasanya, paling cantiknya rainbow. Lepas tu pakai ni lawa sikit ke lain. Tadi tu lawa. Okay, next. Lepas tu number display. Yang ni kita pakai PSC data ADM. Addressnya 40 sebab setting dekat PSC 40. Next. Okay, ni nanti setting. Okay, besarkan sikit. Style, window font 26 kot. Oh ya, lupa setting tadi. Dia punya nombor kita letak 1 cukup lah. Pergi balik kat style, boldkan dia, besarkan lagi lah 8 kot. 36 okey kak. Okay, ni kita dapatkan kesan dia sikit sebab nanti time ni nampak semua time kita simulate. Okay, sekarang kita nak buat border dia. Border, tekan kotak ni, rectangle. Lepas tu kita buat border dia. Macam tu. Macam ni kan. Lepas tu kita kat frame ni, kita buat wish frame. Wish frame. Lepas tu pergi line. Bukan line, maaf. Pergi dekat ni, round chamber. Kita buat 20. Okay, tu dah nampak. Ni kita tukar colour dia. Colour yang cantik, sedap mata lah. Tu. Okay, cukup. Tarik sikit kot. Tak nampak. Okay, nice. Copy paste, letak sebelah dia. Lama kurang panjang. Delete balik. Tarik dulu. Copy paste. Tak sebalik. Okay. Okay, nice lah. Nice. Lepas tu kita pergi dekat nak tulis perkataan pula. Perkataannya ada simbol perkataan kat sini. Mana ya? Ni ABC ni, text. Buatlah input INPUT. Put. Kita tekan balik. Lepas tu setting mungkin 24 cantik ke 26. 26. Put. Copy paste. Output. Okay. Tu buat tajuk pula. Copy paste. Tajuk kita buat traffic light. TRAFFIC kawan lain lah, gempak sikit. Biru. Sakit mata. Cari colour yang tak menyakitkan mata. Boleh je colour terang sebenarnya. Okay lah ni, colour macam ni lah. Okay lah, boleh lah. Okay. Dah siap untuk design. Ni kita tarik tepi sikit biar senang, biar nanti nampak time dekat ni. Sebab nanti kita nak bawa dia kanan kiri.
Okay, sekarang untuk setting connection antara HMI dengan PLC. First sekali kita pergi setting dekat internet ni. Pergi kat configuration. Kalau dia teralih kat screen, pergi kat configuration. Pergi kat internet IP. Set address PLC 192.168.250.1. Lepas tu sub 255 255 255. Ni port number ni 9600. Okey. Lepas tu pergi dekat network table pula. Pergi dekat kosong ni, klik kanan, modify. Tulis nama lah, bagi je nama PLC tu, tak kisah. PLC 1 contohnya. Lepas tu letak ni kena letak betul-betul. Address PLC 192.168.250.1. Okey. Yang ni 9,600. Okey. Kita check kat sini. Check balik yang tadi tu. 998. Okey. Lepas tu pergi dekat ni. Tekan double klik yang ni. PLC connection Omron CMAX CS1 CJ1 internet. Lepas tu check ada tak keluar ni. Dah ada, apply, save, control S, save, yes, test, HMI test. Okay, kita save. Cari tempat yang senang nak save lah. Kalau tak berhati, check balik. Takut ada ni. Check balik kita kat kita punya screen. Ada masalah tak nanti. Okay, IO betul. IO betul. Okay, nice. Lepas tu dekat configuration kita. Okay, cantik. 192.168. Lepas tu check balik dekat IP 192.168.250. Okay, lepas tu check dekat network 198.903. Okay. Okay, boleh pergi kat CIS Programmer. Pergi kat CIS Programmer pula. Sebelum pergi kat CIS Programmer, pastikan network kita dah di setting. Pergi komputer kita dah di configure ikut network standard untuk com. Kita pergi check balik, pergi kat network, pergi kat internet, properties. Lepas tu cari IPv4. Kita punya komputer mesti di setting 192.168.250.22. Dalam belakang ni tak kisahlah 200 ke. Duration daripada 2 sampai inilah 255. Selain nombor PLC, selain address PLC. Okay, subnet mask di 255 255 255. Lepas tu tekan OK. OK dan OK. Kalau dah settingan tu, baru boleh pergi ke PLC. Okay, pergi ke PLC. Kat PLC, kalau kita nak nak hantar nak buat ladder, terima isyarat daripada HMI, kita mesti sama address yang kita set dekat HMI tadilah. Untuk start 500 kan. Ni ladder dia 500. Lepas tu next, untuk stop 501 50.101. Ni 50.01. Lepas tu untuk reset 50.03 reset counter kan. 50.02 reset counter. Okay, dah selesai. Lepas tu untuk setting dekat PLC pula, kita kena pergi dulu dekat ni. Kita tekan yang double klik kat sini, dekat new PLC CP2E ni. Kita pergi dia yang boleh connect dengan network ni, CP2E jenis N saja. CP2E jenis N. Kalau CP2E biasa susah, tak boleh connect. Dia kena ada tambah, ada kad dia lah, built-in. Okay, lepas tu network type kita pilih internet FINS dengan TCP.
pergi kat setting, kita pergi driver, kita pergi hub connection. Kat sini kita kena IP address ni kita kena buat 192.168.2001. Port number 9600, tekan OK. Okay, lepas tu kat setting lagi, kita pergi kat setting pula. Setting kita pergi dekat boolean internet, IP address 192.168.2501. Lepas tu subnet pun buat 255.255.255. Okay, lepas tu kita work online. Oh, sebelum work online tu lupa nak cakap. Sebelum work online kita kena check tadi new PSC, CP2E and internet. Lepas tu IP address 192.168.2501. Kalau lain, kita kena check balik setting kita. Okay, kita tekan yes. Jangan lupa transfer to PSC. Setting tekan OK. Okay. Okay, kita dah transfer data. Sekarang kita buka apps Tell Us pula. Tell Us ni ada dua. Satu Tell Us yang Tell Us biasa dengan Tell Us 3. Pakai yang Tell Us biasa Tell Us biasa. Lepas tu dia minta ni, tekan no. Lepas tu only application okay 1 hour. Lepas tu awal-awal sekali kita pergi ke option. Untuk connection to internet cable, yang apa ni kita change, not use. Okay. Lepas tu detail network kita buat macam ni, use network table 2. Lepas tu host mesti sama dengan laptop kita lah, 192.168.250.200. Untuk laptop ni saya buat 200. Okay. Lepas tu tekan OK. Lepas tu tekan OK. Lepas tu pilih file yang tadi kita dah save. Tadi save kat desktop kan. Okay. Dah keluar. Macam ni lah. Lepas tu letak sebelah-sebelah. Okay. Tengok kalau tekan start, kita akan dapat signal start lah. Nampak? Kalau kita tekan stop, kita akan dapat signal stop kat situ. Kalau kita tekan signal reset dekat sini, dekat counter, kita akan dapat signal reset. Tarik sikit biar nampak. Okay. Sekarang cuba tekan start dekat ni, dia akan bergerak lah. So mula dia akan pergi kat lampu merah. Lampu merah. Dia pergi kat lampu merah. Timer pun hidup selama 15 saat. Lepas tu dia pergi lampu hijau. Timer hidup 7 saat. Lepas tu dia akan pergi ke lampu kuning. Lampu kuning 20 saat. Lepas tu dia ulang balik. Tu 15 saat. Lampu merah. Lepas tu dia pergi lampu kuning 7 saat. Lepas tu dia pergi lampu hijau. Lampu kuning. Lepas tu counter akan naik lah. Sampai 3 kali dia akan mati. Dia akan habiskan proses ni. Tunggu 3 kali dia akan stop lah. Tu dia stop. Belum. Naik 1. Sekarang tekan lampu hijau, lampu kuning. Dah 3. Stop. Okay. Itu saja cara nak kau buat komunikasi antara HMI dengan PLC menggunakan kabel internet. Terima kasih.